beg yang datin-datin sahaja pakai. So ramai DM saya, dia minta kita reviewkan beg. Ada tak beg-beg yang datin-datin je pakai, suka-suka datin je pakai? Ada, tapi bukanlah semua datin pakai. Tak adalah orang yang tak datin pun tak pakai. So ini adalah Dior Lady DJoy. DJoy ni basically dia adalah rectangle version of Lady Dior. Kalau Lady Dior dalam bentuk petak square, tapi DJoy dalam bentuk rectangle. Dalam bahasa pre-love-nya kita panggil east west. So ini korang boleh tengok DJoy ni dia hitam in gold, light gold hardware. Ada sedikit stain, insyaAllah boleh removable, tak ada masalah. Kat sini ada makeup stain sikit, tapi itu pun kita akan remove insyaAllah. Boleh tengok tapak dia adalah cala-cala sikit, tapi berbaloi dengan price dia. Sebab dekat kedai harga dia dalam RM22,500. Kita nak let go dalam condition pre-love, harga dalam RM15,990 sahaja. So dekat sini kira-kira ada dekat RM6,000 punya penjimatan kalau korang shopping dengan kita. Bag ni korang boleh top handle dengan dia. Lepas tu tengah-tengah ni dia akan ada satu flap. Satu flap, kemudian dia ada strap juga. Maksudnya korang boleh shoulder and korang boleh cross body. Bag ni juga datang dengan dust bag dan korang boleh apply juga dengan installment plan sekiranya kalau korang plan ada nak shopping di sini. Kita ada installment plan up to 60 bulan. Maksudnya first payment korang bayar katakanlah dalam RM200 sebulan, RM100 sebulan, boleh terus bawa balik bag. Tapi saya ada special offer untuk korang. Sekiranya kalau korang nak hadiahkan bag ni pada pasangan korang, pada mak korang, pada siapa-siapa, kalau korang datang daripada video ni, saya nak hadiahkan korang extra RM200 diskaun. So maknanya daripada RM15,990 jadi RM15,790 sahaja. So kalau korang nak datang, showroom kita ada di Bangsar Maju Kuala Lumpur. Korang boleh tengok bag ni depan-depan, boleh pakai, boleh try dulu, boleh tengok bag-bag lain sekali. Kita hanya 10 minit daripada KLCC. So tunggu apa lagi? Screenshot dan terus DM saya sekarang.